Benda pertama yang saya nak confirmkan pasal Z15 GT ni masa mula-mula kita dapat motosikal ni adalah satu benda ni. Sangat-sangat Kawasaki. Sebab kalau Kawasaki dia ada positive neutral finder. Dia ada mekanisme yang membuatkan motosikal dia susah daripada keadaan statik, daripada gear 1 nak ke neutral tu, dia susahlah nak tersesat kepada gear 2. Tapi kat motosikal ni saya tak pasti dia ada tak mekanisme yang sama. Tapi agaknya apa bau-bau Kawasaki yang ada kat motosikal ni? Sekali kita boleh nampak kat menatang ni lah. Saya pun tak tahu apa nama dia, tapi dia nampak macam fake ram air intake. Kita nampaklah design honeycomb dekat sini. Dia terpengaruh dengan design 128 GT tu. Dia nak bawa balik design-design lama tu kat sini. Tapi kita tahu benda ni datangnya daripada Ninja punya family. Okey, lepas tu kalau kita tengok pada bahagian belakang ni, memang kita nampak design tu datang daripada Ninja punya family. Paling rapat sekali dengan Ninja 250. Memang dia menampakkan ciri-ciri Sugumi daripada Kawasaki tu. Aura pemangsa. Paling obvious sekali ada pada skim color yang ni. Yang ni skim color favorite daripada kita orang. Ada kemasan lime green ni pun kita orang dah tak payah bagi tahu dah datangnya daripada mana color macam ni. Ini cukup untuk membagi tahu kita dengan siapa dia orang bekerjasama untuk menghasilkan spesifik model ni. Okey, video ni simple je. Kita nak test ride motosikal ni, sambil-sambil tu kita nak tengok apa ciri-ciri lain motosikal Kawasaki yang ada dekat model ni. Dan satu lagi benda ni adalah completely unnecessary lah. Buat comparison apa nak tahu sangat pasal Kawasaki kat motosikal ni kan. Tapi sepatutnya kita rasa bangga lah. Gabungan hasil kerja anak tempatan dengan syarikat tersohor Kawasaki. Dan apa lagi satu benda yang kita patut rasa bangga bila kita tekan button like, share dan subscribe YouTube channel G6. Sebab tuan seorang je belum subscribe lagi ni. Lorong rumah tuan-tuan tu semua dah subscribe G6. Subscribe sekarang. Assalamualaikum, waalaikum dan tachahau kepada semua sekutu Gear 6. Modenas ni selalu ada dalam hati saya. Tempat dia istimewa. Sebab pertama dia, Modenas adalah motosikal pertama yang saya pernah pakai. Dan sebab kedua adalah disebabkan semangat patriotisme kita lah. Biasalah kita orang Malaysia, mestilah kita nak tengok syarikat daripada Malaysia ni pergi lebih jauh. Tapi kalau dulu-dulu 10 tahun, 15 tahun dulu-dulu, saya cukup baran dengan Modenas. Kalau ada keluar model baru je, saya memang baran lah. Banyak kali saya balun Modenas dekat forum MBC dulu-dulu. Tapi until recently kita tengok memang ada gerakan baru dekat Modenas ni lah. Kita tengok langkah dia makin bagus. Dan bila keluar Z15 GT ni memang saya excited sangat-sangat. Dan sekarang ni jom kita test ride macam mana feel bawa sebuah Z15 GT. Okey, first benda bila kita dapat motosikal test ride ni, mesti kita nak compare kan dengan kompetitor sama segmen dengan dia. Macam Z Suku ni, dia punya kompetitor obviously tak lain dan tak bukan Yamaha Y Suku dengan Honda RSX. Kalau kita nak cerita dia secara overall tu, boleh kata on par lah dengan yang lain tu. Tak lebih, tak kurang. Tapi of course lah, dia datang dengan karakter yang berlainan lah di antara ketiga-tiga model ni. Dia ada banyak model lain lagi, Formica Rosa, macam-macam lagi lah. Tapi kita compare kan dengan dua tu sebab itu antara yang paling common yang ada kat jalan raya Malaysia ni. Tapi saya nak cerita pada bahagian handling, pada low speed handling macam kat kawasan saya berada sekarang ni, dekat kawasan Bukit Putus. Handling dia kat kawasan ni, kalau kita compare kan dengan Y Suku, handling dia kat kawasan ni memang ini tempat dia lah. Corner-corner yang pendek macam ni dia memang lincah. Biasalah motor-motor macam ni dengan berat yang macam ni, dia adalah sebuah motosikal yang lincah. Dekat kawasan bandar pun saya dah try. Kita nak menyelit memang tak ada masalah lah. Super moped tak berat mana pun, untuk bawa dalam keadaan macam ni memang best. Itu yang best bawa motor-motor macam ni. Tapi karakter dia terutamanya pada bahagian shifting ni. Shifting ni, dia kalau kita compare dengan Y Suku dengan RSX tu, dia paling stiff lagi lah. Kalau sesetengah orang dia rasa shifting feels tu lebih kepada rasa keras lah. Ada sesetengah orang mungkin dia tak suka dengan feels yang macam ni. Kalau saya suka sebab dia rasa lebih stiff lah, lebih engaging. Sebab bila kita shift tu kita rasa pertukaran gear dia tu. Kalau Y Suku tu paling smooth sekali lah. Second RSX, ketiga yang ini paling keras sekali kalau kita nak shift. Pakai kasut memang selesa. Kalau pakai selipar tu sendiri mau ingat lah.
Tambah-tambah lagi kalau motor baru beli, semua masih keras lagi tu kan, obviously kita akan rasa. Kalau kat handling dia pada keadaan yang laju, situasi kita bawa kat highway, semalam saya dah try bawa dia kat highway, okey je, tak ada masalah. Similar lah macam motor 150cc yang lain tu. Cuma karakter power dia tu, motor ni kalau kita tengok compression ratio dia sebenarnya agak tinggi tau. Itu membuatkan motor ni terasa macam high revving sikit lah. Bila dia rasa kat RPM tinggi tu, dia rasa motor ni macam rev happy lah, boleh kata macam tu lah. Rasa macam nak rev tinggi je motor ni, baru terasa power dia tu keluar. Bunyi dia saya suka lah. Itu satu benda point yang saya suka pasal motor ni lah. Dia punya bunyi engine note dia tu, suka saya nak samakan dia macam KTM. Lebih kurang macam tu lah. Sebab KTM pun compression ratio dia tinggi kan. Dia similar lah macam Zexuku ni punya exhaust note, tapi dengan sisi yang lebih kecil lah. Pada bahagian braking dia, kalau kita comparekan dengan dia punya kompetitor dia lain, on par lah, lebih kurang je. Dia tak ada dual channel ABS, ada single channel ABS, which is nice lah, daripada tak ada langsung kan. Kita kan guna motor-motor macam ni, memang kita guna secara harian, kenderaan utama kita kan. Benda tu dah perlu lah sekarang. Kadang-kadang kita nak emergency braking ke apa, benda tu boleh menyelamatkan kita lah daripada situasi yang tak diingini. Macam ni kan, ada pokok jatuh tu, kalau lah ini sebab saya perasan kalau tak perasan, kita brake emergency mau menjajar tu, dia mengelakkan tayar depan kita daripada lock. Sebab dia single channel ABS kan, dia prevent daripada tayar kita lock lah. Dan pada bahagian suspension, boleh kata biasa-biasa je lah. Kalau nak lagi best daripada ni, of course lah, kena upgrade. Tapi dia buat kerja dia dengan baik je lah. Tambah-tambah lagi kat situasi bandar, saya boleh kata ada yang lagi baik daripada ni kot. Dan secara overall performance dia, boleh kata dia tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Okey je. Shifting gear yang terasa tegas dan raw, ditambah pula dengan enjin yang suka diputarkan ke RPM tinggi. Inilah rempah ratus dalam resepi Kawasaki yang kita boleh rasa pada ZX150 GT ini. Dan ya, kita semua tahu enjin satu silinder bukanlah enjin yang sinonim dengan sifat high revving. Tapi di sinilah menariknya cerita ZX150 GT. Melalui usaha 31 orang jurutera anak tempatan, mereka berjaya menyuntik rasa high revving itu ke dalam sebuah enjin satu silinder. Bukanlah sampai ke tahap sensasi multi silinder. Kita kena jujur di situ. Tapi rasa tu ada. Cukup untuk buat kita faham apa yang mereka cuba capai. Untuk ringkaskan keseluruhan proses pembangunan enjin ZX150 GT ni, kami gunakan satu analogi mudah. Anggaplah penghasilan motosikal ni sebagai satu proses memasak. Produknya produk Modenas, resepinya disediakan oleh Modenas dengan bantuan Kawasaki. Tukang masaknya pula ialah Zongshan. Dan bila hidangannya hampir siap, datang pula sentuhan terakhir, Kawasaki rasa sikit, dan seorang lagi tukang rasa dari Australia, FVT, yang tugasnya satu sahaja, pastikan resepi ni kekal beridentiti dan kualitinya terjaga. Hasil akhirnya satu menu yang masih menepati selera tempatan, tetapi jelas ada pengaruh resepi Jepun di dalamnya, walaupun tukang masaknya dari China. Itu bab enjin. Dari segi rekaan, pengendalian dan keseluruhan karakter motosikal, semuanya dibangunkan oleh Modenas, sekali lagi dengan sokongan Kawasaki, dan hasilnya tak mengecewakan. Cuma ada jugalah cacat celanya, tapi tak banyak. Pada kami, paling kami tak suka sekali bab ni. Tapi benda ni betul-betul potong. Sepatutnya benda ni memudahkan kita. Dia panggil smart key. Sepatutnya bila kita dah letak dalam poket ni, kita dah tak payah nak buat apa-apa dah. Boleh pula sini start engine dia macam biasa. Tapi tak kat benda ni. Dia dah beat the purpose untuk memudahkan kita. Yang ini kan kita kena tekan benda ni 2 saat baru boleh tekan ni. Kalau lambat kan kena tekan lagi. Kalau dah letak dalam beg macam mana pula tu? Kena selongkar lah beg tu dulu kan. Tapi benda ni nanti next update, harapnya Modenas akan ubah lah benda ni, bagi dia lagi mudah lagi. Almost perfect dah motosikal ni. Tapi itulah, harap nanti next update dia akan perbetul lah benda ni lah.
Apa-apa pun kredit wajar diberikan. Tahniah kepada Modenas kerana berjaya menghasilkan sebuah motosikal yang sangat berpotensi. Walaupun ini belum lagi R&D 100% sendiri, ini adalah satu permulaan yang sangat baik dan yang paling penting jauh lebih menarik daripada era motosikal rebadge sebelum ni. Modenas Z150 GT akan kekal dalam lipatan sejarah Modenas sebagai satu cubaan yang serius untuk bersaing dalam segmen super moped. Mereka sudah mencuba dan mereka mencuba dengan bergaya. Berjaya atau tidak, itu akhirnya terpulang kepada pembeli. Setakat ini sajalah video kita pada kali ini. Jangan lupa tekan button like, share dan subscribe YouTube channel G6 sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.